me time dengan Una. Kita nak pergi makan suki ya. Kita kan dah senior dah dekat 3 tahun dah. Bully. Kita bully. Senior, kau jangan tegur ramah. Kau jangan lagak ah. Jangan ada. Dia suka buat pala dia sendiri. Kalau satu konten je, tak sampai 1 minit tak apa. Ni dua-dua konten. Tolonglah jaga yang muka ni, partner hang ni. Tolonglah. Aku duduk baru nak. Jangan lah. Aku tak cukup satu. Aku nak duduk. Kita ni jadi berlacik. Kan aku risau sebab tadi kita dah balansikan dia suruh bawa barang ni kan. Rasa sih untuk kawannya. Hello guys, assalamualaikum, welcome back to YouTube channel. Okay, sekarang ni adalah di mana hari me time dengan Una. Kita nak pergi makan suki ya. Lama dah spend time dengan Una. Dah azan. Azan pun bintang juga. Weh, laki mana tu? Kenapa Una? Kau kenapa bawa adik ke sini? Mana aku bawa adik? Kau nak bagi token kau bawa abang? Abang. Ni kalau aku tiup duduk dia musuh macam ni. Dia masak Azan. Jom pergi kedai curut. Apa tu? Cari curut. Apa tu? Siga. Oh, yang macam begini tu kau? Ambil tak curut dia. Tengok tadi nak masuk kedai mana tadi. Tu lah, nampak macam kat iPhone mana? Hai. Malu, aku malu. Jiran aku. Oh. Aku dengan Kak ni satu kondo. Oh dia duduk situ je. Oh kalau cerita kita pergi hari-hari. Kalau aku kasih tahu kau pun aku kan jiran dengan dia. Jagi hantar saya tunjuk, okey? Tak abang. Aku ni jiran dengan Anwar Ibrahim. Siapa tu? Oh, sorry. Aku masih Najib dulu. Dalam Kak L tadi, kau letak thumbnail tau. Azan saudara Kak L. Saudara Kak Kami Islam. Ada Agama Islam. Betul lah kamu tu. Betul. Aku tak macam kau tahu. Kau nipu tak? Tapi at least aku lesen 1 kali ya. Ya ulang. Tapi daripada tadi. Aku rasa bangga dengan Azan ditarik sebelum aku lesen kan. Tak payah nak bangga sangat. Dia pegang bahu ku nah. Tak payah nak bangga sangat. Aku mengulang 3 kali. Oh, dia mau samakan aku sama dia. Ada sebab Apa? Berapa kali sekali kan? Sekali ya lah. Ulang tu bermaruah tau. Sekali je aku rasa pernah gagal. Tak, aku ingatkan Sembah tu kemah sangat lah. Sebab selalu kalau dia sembah semua bapak kemah. Itulah. Tiba-tiba ni baru tadi dah kata dia buat gaduh 3 kali ulang. Alah kebetulan JPJ tu mungkin fans lupa kan aku tak tahu. Okay, sekarang kita pergi mana nih Chan? Kau bawa kami jalan. Mana aku tahu Sukiah kat mana? Ya tak tu. Aku pun tak tahu Suki mana. Ini first time. Sekarang kita Lambat kita betul lah kan langkah dah mereka ni. kita kan dah senior dah dekat 3 tahun dah. Bully. Kita bully. Angkat barang. Kita pau dia. barang. Kita pau. Angkat barang. Kita nak Okay. ingat baik Tak banyak saja-saja. suruh orang kan. Tapi dia suka kami. Kami nak pau hazard. Kau tu mungkin tak tahulah. Aku macam mungkin tak seberapa lah. Aku Tapi saya amazed awak buat konten tak pakai mic oh. memang style. Senior. Kau jangan tegur ramah. Kau jangan lagak ah. Jangan ada. Sampai kesintak tudung di sini. Bang tak mau kau. Pau hazard maka sekira sampai 1000. Enggak, pokoknya sampai tutup. Sampai tutup. Sebab aku dengar dia ada PA. Dalam AI dia asyik ada PA. Kita mana ada. Dia level-level. Alah tu pun saya bagi gaji biasa-biasa. Lepas tu kerja gilam je. dia ni naik kepala nah. Sini pernah kau buat konten sama 1 minit? Dia ni memang wajak ni. Saya bukan naik kepala, itu nama dia kepala saya sendiri. Jadi kau melawan. Dia Kau suka melawan. dia suka buat pala dia sendiri. Kalau satu konten je tak sampai 1 minit tak apa. Ni dua-dua konten. Marah ni. Jalan dengan undangan Pak ni lambat sampai. Langkah dia tu tak lah. Bukan. Kecil sangat lah. Bukan. Ni nak bagi cukup minit. Apa yang terbaik lah
minit. Bayangkan, daripada parking pun sampai sini ya. Kau datang sendiri kan? Kau jangan overreaction ah. Sorry. Ya, Saya apa bodoh. cakap? Saya bodoh. Apa potong? Aku lupa dah. Kau cakap apa? Aku lupa juga. 3 minit. Kontennya, 2 konten. Ha. Lepas tu dekat situ pun dia dah menghina kita dah weh. Dia cakap tak sampai seminit tu pun dah sampai 1K. Bayangkan kita yang buat konten, yang kita buat konten berpuluh-puluh minit tu ada tak sampai 1K. Ni, 2 konten. Jangan cakap macam tu terasa Pak. Aku 2 minggu. Ni siapa? siapa tu lupa? Ni siapa lagi ni? Ai. Oh, sini. Boleh. Kita dah bully Dia. dia. Kita nak boleh. Wah, Handphone bawa. dia buang kayu. Handphone bawa. Berat. Banyak pula bagan. Okey. Kau jangan mengeluh ah. Jangan mengeluh ni adikku ni. Jangan mengeluh. Maaf ya saya. Ada bicep sak tak guna. Boleh jom kita nak gimana kak? Okey, jom. Sekejap. Boleh sabar. Tahan aku. Aku tak boleh azan ni. Aku rasa mau. Aku tak boleh azan ni. Kalau aku colek. Okey lah guys, kayak mau makan dulu. Sekejap lagi saya mau suruh Azan ambilkan saya menu makanan sedap. Kau mau suruh Azan ambil apa? Aku nak suruh dia masak dekat aku. Sebab tadi dia kata dia tak suka masak. Betul, kau suruh dia apa? Aku mau suruh dia ambilkan makanan aku. Okey, nice. Oh, tak payah makan yang beli air putih tak? Jadi saya call. Siapa? Najla. Najla. Oh, Saya cakap dia ambil table siap-siap kat Suikia. Apa? Saya dah ambil table lah. Belum. Boleh. Saya baru sampai. Ni pun duk mengatuk-ngatuk orang. Kita nak atuk Azan. Oh, pandai lah atuk-atuk. Najla pun tak pandai ni. Najla pun. Jangan risau. Najla tu bahaya tau. Aku pernah nampak dia buka ni apps, ada apps tau. Nampak macam itu dia ada apps. Iyalah. Tak tengok Pak F ni. Dia ada 8 orang. Aku nak menunjuk. Aku tak bercakap pun. Nani cakap. Aku tak suka. Sorry, aku sejak dia jadi sini. Aku suka riak. Barang tu jangan kasih. Tak boleh kat tangan sebelah-sebelah. Kenapa juga mau? Sorry kak. Sini. Okey, kan kami kau depan kan takut kami dihalang orang. So guys, kami mau beli makanan dulu. Nanti kita sebut. Okay, bye-bye. Okay, sekarang ni kami tengah makan. Lelok sudah tapi banyak-banyak. Sikit je. Daging tu satu helai je. Ni saya punya. Oh my god. Tinggal aku tadi. Dia tinggal aku dengan share. Semata-mata dia nak pergi dekat fans dia. Oh, Pergi ke sini dia. belagak mau cakap dia ada fans. Jangan terasan aja. Trik dia boleh umeh. Pak E sebenarnya Pak E Kaha ke Pak E Laha? Pak yang sayang. Edit bagi sweet situ. Okay, so guys, kami makan dulu. Makan tak boleh bercerita. Harap. Okay, bye-bye. Okay guys, jom ramai-ramai share. Good luck untuk share. Semoga tak gagal 3 kali. So share pula untuk JPJ tak atau depan minggu depan supaya tak ulang 3 kali. Jangan lebih 3 kali. Kalau 2 bawah pada 2 okey. Bawah 3 tu. Lagi-lagi Cito tu. Kau Cito. Jangan kalau boleh like kamera dulu. Tak gelap. Oh tak gelap. Okey. Azal. Fans. Assalamualaikum. Yes, comel lah Pak dengan Azan. Dia kongsi air dengan Pak Dia Kita ada biasa-biasa, tak comel biasa. itu airnya. Tapi dia minum air itu. Una, macam mana ni Una? Dia cuba cara saku lagi. Tak cukup-cukup nak cara dia masa di partner tu. Sekarang apa nak cara? Tolonglah jaga yang muka ni partner hang ni. Tolonglah. Aku duduk baru nak. Nazla Aku tak cukup satu. Aku nak duduk. ni macam mana? Azam macam mana? Dalam berlima lah semua, jom. Una, tengoklah. Dorang lupa lah dah. Dari birthday Una, tak ada satu orang pun wish. Aku sengaja mau cek. Siapa yang boleh wish birthday Una? Ya ke? Betul ke? Aku ni Sampai aku dah kena bohong tau. Betul ke? Pam tak mau ajak makan. Sebenarnya birthday-nya. Ucap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Una. Happy birthday to you. Ucapan kata-kata. Una kepada Una, selamat hari jadi. Semoga banyak umur, murah rezeki.
Semoga Una dilebatkan rezekinya. Semoga Una panjang umur Seperti sihat bulu-bulunya. dunia. Seperti bulu-bulu yang dia ada. Bulu-bulu yang dia ada. Saya dengar cerita rambut Una dekat bahagian tengah ni lebat lain, tak sama dengan lain. Jadi saya doakan semoga Una baik-baik saja. Hari ni saya belanja Una punya apa. Sebelum dia Una. Okey, untuk Una. Tak, banyak. Okey. Yang panjang. Cepat. Okay, kepada Husna. Okey. HB. Aku tengoklah KP ni. Wajak. Tak hormat senior weh. HB. Panjang personal. Panjang personal. Ingat boyfriend girlfriend kan nak personal. Macam mana lah. Kita jana. Share wish Tuna, happy birthday. Banyak sikit aku. HB kan, happy birthday. Nampaknya kesian Azan. Fine. Saudara, Fenty Puja bukan birthday Una. Tapi yang paling suka, dia belanja hari ni. Dia cakap. Lagi dengan pintu ini tadi dah cakap dah. Tak. Disebabkan birthday kau tak boleh tarik balik ah. Tarik balik. Kau pandanglah muka aku ni, muka yang penuh dengan kekecewaan. Don't trust anybody guys. Not even Faeh ya. Jadi tak percaya dengan saya Fael dah. Nipu weh. Sebenarnya bukan birthday-nya. Masa birthday Fael. Nasib kau cakap HB sejak. Okay? Bijak. Tadi ada orang tu tepuk tangan kuat-kuat. Tuh, satu kedai dengar. Ada poin sebenarnya belakang aku Masalahnya kata-katanya tadi. Oh, menusuk. Segala lebat-lebat semua keluar. Aku tak pernah dapat wish macam tu sepanjang itu dan sebermakna itu sampai yang aku paling Una, dia belagak nak suruh aku angkat bagnya nak. Wait kan. Oh, dia tak senang suruh senior bawa beg hang ni. Kita tak habis lagi tau. Minta maaf saya. Tengok kan. Saya ingat hanya lafaz yang Una. Kamera pun kau pegang. Kau minta maaf sekarang, minta maaf. So, bagi saya ruang. Aku tulis satu tadi. Okay, so kalau korang belum lagi follow YouTube saya, subscribe YouTube saya. YouTube channel saya nama Hazan Samad guys. Jadi kalau korang rasa korang belum subscribe terus. Sekarang ni saya tengah baru je habis makan Nanti kalau sukia. 1 minit kasih tahu Izan. Lagi 13 saat, lagi 13 saat. Okey semua, saya minta maaf sebab tak dapat nak buat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Kita jana. Lagi cakap. 100k. 100k yakin? Jadi 100k. Kau janji mana jerung-jerung aku mau suruh jerung. Akak Jerung semua follow tapi tengok video ni je tak. Video lain tak payah tengok tak apa. Ya ada Hasan. Kalau nampak terus sekolah dalam kata Faik, tengok. Okay, so guys, alhamdulillah Hazan spin Hazan, thank you. Yes. Babaris. Salam dia ramai-ramai. Salam. Okay, salam. Yang ni salah banyak kali tolong. Banyak menipu. Salam. Teriak kuat-kuat, Pak. Aku paling piano. Tangan share. Jangan cuba-cuba ya. Jangan cuba. Oh, tangan saya lembut, tangan saya. Dah. Marga. Oh, Marga namanya. ni macam ni. Oh, cincin. Lawak depo. Lawak orang Johor. At least lawak. Bye. Thank you ya. Masuk konten ku. Yang tertulis untuk Bye. Jangan lupa. Bye guys. nak tolong bawa barang. Dia nak balik dengan kita. Dia nak balik. Saya numpang ni. Bye guys. Saya numpang lah. Bye. Okay, bye adik-adik. Hati-hati tau, terpengarat nanti Adik-adik panjang. makan sikit dua-dua tak. Aku sangat cakap. Guys, guys. Nanti kalau bawa jangan tak rekam mouse tolong. Aku rasa aku dah bakat lah bawa iPad macam ni. Okay, so guys, sekarang Nak pergi dekat film kejap lah kan. Kenapa? So, Pergi dekat kelenjak. Man, dah boleh handbag. Boleh pick up beli dah handbag. Wow. Dekat Hazard okey. comel. Start beli handbag dah. Ikut mai nak bag. Nak Hermes. Hermes. Okay, kalau Nak dengan nak Hermes. kalau siapa lepas tu satu tu lagi? Ha? Partner siapa lupa aku. Partner saya seorang je lah.
Like satu lah sebelum ni. Oh ya, yang tinggi-tinggi kubus tu. Itu. Yang tu nama dia Heri. Heri. Kau belikan aku kasut batak pun okey. Kenapa bersih lelaki? Ha? Kenapa dengan lelaki? Aku dengan Heri dengan aku dengan Ikhman ni tak sama. Oh, kenapa? Dengan Heri ni cinta kita orang tu orang kata keras. Memang hebat. Oh, kamu sama-sama keras. Ya, sama. Astagfirullahaladzim. Dia dengan Eri sama-sama keras sebenarnya. Betul lah tu. Sampai sini je lah konten. Dah cukup dah berapa minit dah? Cukup tak? Yang penting bukan yang penting Bukan 6 minit. yang penting tak bawah 3 minit. Bawah 3 minit dan bukan bawah 1 minit. Itu yang penting lah. Sebab saranan Ali Irfan 8 minit ke atas the best. Betul. Oh, beli bunga siapa? Kau video tu nak beli tu kawan saya tapi tak apa ke pasal dah video. Dia tak salah. Dia follow je. Siapa kawan kau? Dia beli bunga apa? Asal tengok lah Zan. Azan. Azan. Poin nak suka bunga. Azan. Azan tak susah lah Zan. Azan tak susah lah. Pak tak suka bunga lah. Okay. Kau punya siapa? Okey, dah beli. Tak makan je banyak-banyak. Siapa? Kawan ni mana ke? Azan very gentle. Salam kenal. Sekejap saya balik sini. Lagi? Oh, banyak lah dia beli. Apa je ni? Oh, birthday kawan ke kan? Saya rasa dia semua Wanginya. Bunga untuk mandi. Aku rasa dah sedap hati ni dah. Saya lagi untuk unang. Unang punya. Dia kita dibayar. Suka ni guys. Rasa. Harga buka. Malu orang tengok. Serius ni. Ini ialah surprise untuk mereka. Tak nak layan lah. Memang ni untuk Una, ni untuk Mak. Salam kenal. Betul. Tak payah, jangan. Dan kau bikin malu. Dan kau Tadi perasan kita dah malu tak? Tadi kita tak record tak yang malu tadi tu. siapa punya ni kau belikan. Kau belikan siapa ni Zan? Budak ni konten kan tapi dia punya. Kau buat konten untuk dia. Bukan, aku pun dah terima belikan siapa ni. Aku terus saja kita ni jadi berlaci. Aku risau sebab tadi kita dah balancikan dia suruh bawa barang ni kan. Rasa sih untuk kawannya. Kan? Oh, kau ada mau. Tadi bukan kawan dia kau. Tadi family. Dia tak sebut beli kat family. Kawan. Kau jangan Jangan berharap lah weh, jangan berharap lah Tadi weh. dia senyum, aku risau. Aku tak percaya mana. Tapi dia tengah bayar tu. Dia tak kari, okay? Tak kari. Asal betul kan Zan? Kawan yang mana satu Azan? Kita family. Video bola value. Beli lah dah, aku nak pernah dibelikan bunga perempuan ni. Walaupun bangga apa sebelum ni? Tak sesuai macam tu. Besar, aku dibagi satu kuntum je dengar. Tu punya fake. Tak apa, anda dapat 10. Aku tak dapat langsung. Astaga. Ni lagi sweet pada ex aku. Macam ni. Dia nak apa? Yang aku pijikan dia, dia pilihkan ni kena yang kau dah. Enggak. Dia mancing mana. Dia cakap ni orang berdua. Jahat. Aku tengok aku orang mana janda. Siapa lagi yang janda orang. Ya, yang mana. Sesuai lah lah. Warna. Tapi dia kata dia sering lah. Warna janda juga. Aku pun dikejutnya Azan ni. Okay, korang boleh letak balik bunga ni. Sebab saya nak test sebenarnya kat bag saya ada problem ke tak. Tu je. So korang boleh letak balik. Bagi dia tak boleh bayar. Aku punya kat bag ada problem. Mau bayarkan ke dulu? Tak. Nak bayarkan dulu. Nanti kita balik je Nanti lah. kita balik. Nanti kita Tak apa balik. ke? Boleh lah. Tak apa. Nanti tu mesti kat adik. Tak apa ke? Nanti QR balik je. Nanti QR je. Boleh QR tu. Tak apa. Nanti hang QR je. It's Saya nak okay. test. Lepas tu cakap, alamak kenapa tak boleh? Mana aku punya handphone? Mana yang kau lagi Mana lah? handphone ku satu? Boleh kau lagi satu? Yang orange. Mana yang satu? Sudah. Oh, record. Guys, tadi file QR pun tak berjaya.
Nampaknya Una yang berjaya membantu Hazan di sini. Sebenarnya Dia nak duit aku. Tadi QR Faik tak boleh, QR Una pun tak boleh. Map Una Geng. je ada kat sini. saya tak tahu apa masalah hari ni. Saya banyak dimalukan oleh dunia dan seisinya. Baru dia ambil barang dah ikut tengok harga. Tak iya. Tadi saya bayar ni relax aja. Tak tahu kenapa yang ada problem pula. Abang je lah tak tukar limit. Tapi limit sehari. Aku dah tukar. Okay, so thank you dekat Hazan. Untuk kawan. As soon as possible saya akan ganti balik. Dia thank you untuk Hazan walaupun dia tak beli untuk aku. Tak. Sebenarnya memang untuk korang. Beli untuk korang. Dia untuk kita dah gila. Nanti saya bayar balik dekat masing-masing punya account. Saya minta maaf banyak-banyak. Kenapa kau belikan kami bunga? Tak sebab saya rasa macam Kan pegang. tak sebab saya rasa macam saya rasa diorang ni antara perempuan yang kalau dibagi bunga tu cute je nampak. Asal bagilah. Dah halang-halang jalan. Ya Allah. Cuma saya minta maaf banyak-banyak sebab saya malu. Dua kali dah bersama. 2 kali je. Yang ni tak terikut tadi. Saya malu je. 2 kali je. Nanti as soon as possible aku akan bayar balik. Okay, guys. Thank you. Thank you so much. Thank you for Thank you this. Una. Thank you Una. Bangganya. Thank you Dan bunga ni sebagai tanda semoga korang lebih berjaya lagi dalam dunia YouTube itu je. Mula jadi Hazan yang tinggalkan kami lah. Okay. Yang tadi tu tak kan? Sebab benda tu tak Tu warm up. Sebenarnya tadi tu konten aku. Oh, nanti yang kita record kat office tu kau Ya, untuk aku punya YouTube sebenarnya. Oh, untuk Aku dah deal dengan Abel. Aku kan partnership dengan Abel. Bezan. Lizan. 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 Aku happy lah ni. Aku nak bersenyum. Aku lagi bunga. comel. Terima kasih. Sorry aku sebab salah kau Una. Okey, jelas-jelas. Okay. Aku terbelah cik orang bagi aku bunga. Bagi bunga. Kalau yang ni saya bagi dia sebab dia macam Faik, dia macam tenang tapi dia setan tak tenang. Kalau Una dia macam sangat brightening up our day. Macam aku kusam. Jap. Yes, masak. Masak. Apalah yang penting aku happy dan aku pasal dapat bunga besar. Begini. Aku cuma aku macam tak buat hati sikit tapi tak apa. Ni tu korang. Itu je. Thank you, Azan. Terima kasih tau. Ya guys, apapun kami mau say thank you to Azan sebab balikan bunga dan thank you sebab janji Pantan Faik dengan senang sekali. Apapun jangan lupa support YT Hazan, YT Una dan AITM yang lain. Jumpa pada next content. Bye. And lagi satu, korang janganlah stop lah kecil-kecil Azan tu. Hmm. Dia baru dia newbie. Dia kecil Dia kecil dia newbie. Dia belum tahu lagi dunia YouTube tu macam mana. Dia masih belajar. Yang baru. Nampak? Baik-baik jangan kecil Jadi Raya memang content creator, dia menghibur orang. Tak terfikir lagi dia membuat YouTube. Jadi, so bagi dia masa, okay? Jangan tak play je. Nak nasihat boleh, tapi janganlah sampai merena-renakan sampai menghina. Bila kita kata gitu kan, takut berbelit daripada kita. Betul. Tak kena kita kena kat adik-adik kita. Tapi kena kat hang lah. Aku doa baik kena kat hang. Dia orang ni tiuk lah. Sentuh Azan kau Salah. siap. Video ni ke yang aku? Jawapan. Sentuh Hazan siap. Oh, simpan bunga ni. Dalam dunia ni yang boleh sentuh aku Una dengan Faik je. Sebab best. Orang tak sentuh tu seronok. Kotor. Tadi saya tak cebok mana tau. Tadi lepas cebok saya tak Oh, berapa yang nak basuh lama tangan. tu. Oh, patutlah. Terima kasih. Terdepan, bagi bunga. Bye-bye. Bye bye.